Hai guys, selamat tahun baru dan kita tengok kereta baru tahun ni, Pro 2 Trust Spec H. Jom. Hai guys, jemput ke members area. Boleh tengok pendapat uncle di dalam members area RM5 je sebulan, okey. Okey, kita tengok daripada bahagian tepi dan uncle komen Bahagian tepi dari segi profil kereta sebenarnya dia lebih panjang sedikit daripada Proton X50 So jangan terkejut, Datang dengan enjin 1.5 EEV 1.5. Kalau kita tengok bahagian depan, ni rupa depan dia. Kereta ini datang dengan body kit gear up lah. So kalau korang tak mau gear up, dia ada berapa? Angka tunjuk kat depan 1 2, ini pun gear up. Ini pun gear up 2. And then angka rasa ini pun 3. And then dekat tingkap 4, bawah skirting 5, bawah bumper 6, yang ini 7, dan dalaman gear up. So banyak barang yang datang dengan gear up. Sini dia punya seat sebenarnya ialah seat semi leather, semi fabric so banyak barang gear up dalam spek ini. So kita belum dapat cari sebuah yang tak ada gear up. So yang ini ialah gear up lah. So angka tunjukkan harga dulu. Harga yang ini dengan gear up, spek gear up, ada 8 barang, 6,670 So yang ini dia spek H. Spek H mana H? Yang H. And then kalau warna solid 83,000 on the road. Kalau warna two tone 84,700. Yang murah spek X 78,700 So itu harga dia. So daripada depan kereta nampak okey, cantik, molek. Datang dengan enjin, angka tunjukkan enjin dia. Ini rupa enjin dia. Sebuah enjin yang okey lah. Sudah lama dengan Toyota. Kalau tengok ruangan ada kosong sedikit di depan. Dan oleh kerana kereta ni tak ada remote start stop ataupun auto start stop, dia datang dengan bateri yang lebih murah. So ini kelebihan kereta inilah. Kau dapat insulasi dan di bahagian belakang so kalau spek biasa kau kena bayangkanlah, dia tak ada yang atas, tak ada bumper bawah. So nampak boleh tahan, agak cantik. So kita masuk ke bahagian dalaman. Kita cakap pasal pintu dulu lah. Okey, boleh tahan kalau kita bandingkan dengan semua kereta Pro 2. Ini kualiti boleh tahan. Tetapi kalau nak lawan dengan Proton X50, berbeza sedikit. Masih lagi ada jurang berbeza sikit. Okey, bahan yang ini ialah soft tau. Dia bukan hard plastik. So dia sudah improve dari segi produk Pro 2 lah. Dia sudah improve, soft, bahagian soft. And then bawah ni hard plastik lah. Di tepi ni kita dapat gloss black, kita dapat butang-butang, dan door handle pun dalam warna chrome. Ini spek paling tinggi iaitu spek H. Tak ada AV Ini pun gear up. Ini pun gear up. Kalau tak ada gear up, body color sajalah. Sayangnya dia tak ada auto seat, power seat. So dia datang dengan seat manual lagi. Dan ini pun seat kulit ini pun ialah spek AV untuk gear up. Ini ialah gear up. Kalau tak ada gear up, dia fabric. Okey, pemandangan kokpit anda. Okey, datang dengan warna sebegini. Kau dapat pedal yang biasa. And then di bahagian kanan, okey, ini yang RGB light ni pun ialah spek gear up. Okey, kalau tak ada gear up, kau tak adalah warna-warna yang macam ni, dia tukar-tukar warna kan. Biru, ungu, merah. And then dia ada front collision warning, ESC, tempat buka boot, dan parking zona di depan. Parking zona di depan. So kita masuk ke dalam. Pertama sekali anda akan rasa bahawa steering kosong. Walaupun spek paling tinggi, steering kosong. So dia tak ada beberapa barang. So di sini yang boleh katakan kalau anda
Pemilik Ativa, Alza, kereta ini anda harus skip. Anda tak payah tengok kereta ni kalau anda datang daripada kereta Myvi, Axia, boleh tengok kereta ini lagi. Sebab beberapa barang di sini tak ada, tapi di dalam Ativa dan dalam Alza ada. Sebab tu kau tak payah tengok kereta ni. Untuk orang lain boleh tengok, teruskan. Kau dapat kamera 360 dan lain-lain, dan kau dapat meter analog jangan terperanjat, kau dapat meter analog sebab meter yang mahal Toyota akan jual. Yang ini tak dapat meter yang macam Ativa ataupun Alza, so sedih sikit lah. Di sini ada kemasan gloss black, perak, bahagian atas jelah plastik. Skrin dia saiz lebih kurang macam saiz Ativa juga, Ativa juga. And then di sini anda dapat lining berwarna merah, stitching warna merah dan kemasan warna merah. So dia ada banyak mengambil inspirasi daripada Pro 2 Myvi lah, Pro 2 Myvi. Tapi dari segi kemasan di sini lebih baik, lebih cantik daripada kereta-kereta Pro 2 yang sebelum inilah. And then dia dapat electronic parking brake dan auto hold. Maknanya brake anda semuanya ialah brake disc, depan belakang brake disc. Kau dapat wireless charger di sini. Kau dapat USB A, USB C, dan kau dapat start stop lah. Tapi sayangnya kenapa modul yang ini, iaitu modul aircon, menggunakan modul manual seperti modul Toyota? Kenapa bukan menggunakan modul Pro 2? Itu persoalan uncle lah. Okey, so kita ini ialah tak ada soft touch buka je jatuh, tapi agak besar lah, agak besar. Secara boleh tahan, tapi harga agak tinggi sikit. Dan pada tahun 2026 dapat headliner berwarna hitam, kau dapat yang ini lampu warna putih. Ada dashcam. Depan belakang ke? Depan saja. So maka di zaman mana semua kereta dibuat value for money, angka katakan kereta ini mungkin kurang sikit dari segi value for money, kurang sikit. So yang ini ada cup holder, kalau nak turunkan boleh turunkan satu, sebelah sini pun ada dua lah. Korang dah tengok banyak video dah, so angka nak bagi tahu dari segi value for money je lah. Di dalam ada satu power socket dan sangat-sangat kecil, sangat sempit dan sangat kecil dia punya ruangan. Sini tak boleh adjust, dan seat sebelah sini macam ni lah. So kalau tak ada seat fabric, yang ini nampak cantik tapi kena bayar untuk gear up. Kita tengok belakang pula. Di sebelah kanan, seperti semua kereta Pro 2 yang lebih mahal, dia ada butang drive ataupun butang power lah. Butang drive ataupun butang power. Bawah ni ada apa? Satu tempat letak shielding lah. Tak shielding saja. So dari segi penampilan mungkin dia tak boleh lawan dengan Proton X50 lah. Minta maaf lah. Tapi dari segi value for money, adakah dia masih baloi? Masih baloi. Kita tengok. Di belakang pun soft tau. Dia bukan hard plastik. So barang dia boleh tahan. Boleh tahan. Tapi kita tutup pintu. Buka. Tutup pintu. Buka. Okey. Kita duduk di belakang. Duduk di belakang. Duduk di belakang. Kaki ada 4 jari lah. Depan kalau seat uncle kan. Di belakang kepala berapa? 3 jari setengah lah. 3 jari setengah. Kalau kita duduk di sini, adakah rasa dia selesa? Boleh tahan. Tapi angka rasa ini kali kedua angka masuk kereta ni. Kali pertama angka masuk, rasa seat dia lain sikit. Ini kali kedua, rasa dia pun lain, berbeza sedikit. Mixed feeling lah. Rasa angka di belakang mixed feeling. Sebab mula-mula duduk, sekarang duduk, beza. Rasa dia beza. Mungkin bagi angka sikit masa lagi, angka duduk, dan kita cakap pasal depan. Pemandangan kokpit anda. Kalau nak lawan dengan kereta X50, memang dia kalah lah. Banyak barang-barang daripada auto dah ditukar ke manual, seperti dia punya aircon, dia punya
digital meter dan lain-lain. So dari segi penampilan mungkin dia kalah, okey. Tapi kita cakap bila kita beli kereta Pro 2, apakah yang kita beli? Kita beli dia punya ketahanan kereta sebab enjin Toyota. Kedua, yang ini pun platform Toyota TNGA. Dan ketiga ialah dia punya servis lah. Servis dia murah. Okey. Di belakang ni kita dapat satu tingkap yang kecil. Ini seat belt dia. Dan di belakang untuk kali pertama kita boleh turunkan yang ini. Dia ada cup holder. So pada Uncle, tempat duduk dia di belakang okey lah. Tak selesa sangat dan tak kurang sangat. Tetapi tempat seat duduk di depan, rasa dia, sebab dia yang ini ada gear up. Uncle dah tahu dah. Hari tu, masa Uncle duduk, tempat tu tak ada seat gear up. So sebab itu Uncle rasa seat dia lembut sedikit. Di driver dan juga di belakang. Yang ini ada gear up, so dia ada satu lapisan tambahan. Okay, sekarang Uncle tak keliru dah. Pada hari pertama masa dia launching, Uncle dah duduk tapi tak sempat buat video sebab banyak orang lah. So Uncle tak mau berebut dengan dia orang. So kita tengok Okay, lampu warna kuning di atas dan di belakang ada tonneau cover lah. So dari segi saiz dia lebih besar daripada Ativa, dia lebih selesa. And then dia pun ada aircon di belakang lah. Ativa tak ada aircon di belakang So pada korang yang nak beli Ativa, beli yang ini. Beli yang inilah sebab yang ini ada aircon di belakang. Dan kemasan-kemasan di belakang semua lebih lembut dan lebih baik daripada Ativa lah. Ativa semuanya hard plastik kan. Dan lagi satu ialah size boot Dia punya boot besar dan dia dapat apa? Dia dapat power boot Anda dapat power boot dan anda dapat boot yang begitu besar. Size boot 471 liter. Ini dia punya tonneau cover, kita buka dan boleh nampak begitu besar sekali dia punya boot. Dan di bahagian bawah pun ada lagi satu tingkat lah. Ada dua tingkat lah. So dari segi saiz dia memang lebih besar daripada Ativa. Lebih sesuai untuk anda yang ada anak-anak kecil 2-3 orang. Ativa tak boleh muat dah, nak masukkan pram, nak masukkan stroller, barang-barang di belakang kan. Dari segi kuasa dia kalah sikit sebab dia punya power bukan kuasa sangat lah. Kalau lawan dengan X50 memang kalah lah. Tapi memadai. Dia menggunakan enjin yang sama dengan Myvi dan juga Alza 1.5 1.5. So kereta ni untuk siapa? Kereta ni untuk orang-orang muda yang sudah bawa Myvi dan ke bawah lah, kereta-kereta ke bawah ataupun Proton Saga yang sudah agak lama. Kau dah sakit kepala, tak mau pergi servis mahal, kau belilah kereta ni. Boleh tahan 4-5 tahun untuk program bawa keluarga. Tapi dari segi power dia tak banyak power. Tapi dari segi reliability dia menang lah. Sebab dia dapat reliability Toyota. So apakah pendapat anda? Bagi tahu pada Uncle. Dan inilah review pendek Uncle untuk kereta ini. Datang dengan rim apa ni? Tayar Toyo Proxys Toyo Proxys CR1, tayar yang agak baik. Saiz tayar 215/60R17 dan datang dengan rim macam ni. Spec X dan spec H berdua datang dengan rim yang macam ni. So dia buat lebih senang lah untuk dia mass produce. Tapi kekurangan beberapa barang yang kat dalam, iaitu dia punya sistem ADAS ada kurang sikit, dia punya meter analog dan dia punya aircon analog lah. Adakah anda boleh menerima itu sebagai fungsi-fungsi? Dan dari segi harga dia, kalau kita compare lah dengan Pro 2 Alza dan juga Ativa, harga agak mahal, tapi barang dia kurangkan. Adakah anda boleh menerima yang ini? Tapi kalau lawan dengan Proton X50, dia masih lebih murah. Dan macam itulah, mana yang anda akan pilih. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Bye bye.